أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمناه التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد كريم الآباء والأمهات. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita sambung sirah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh bulan ni jangan tinggal, biar kita boleh kotak sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita umat dia, nak kita kena tahu cerita dia daripada awal siapa kau Nabi wafat. Dan satu usaha bagi kita lah, satu usaha yang sangat bagus. Ya, masjid kita buat, ya, semua kuliah ditukar kepada kuliah sirah supaya kita kembali ingat pengorbanan Nabi daripada Nabi kecil, ya, Nabi hidup tidak ada ibu dan ayah, dibesarkan oleh datuk pok saudara dia, dan siapa satu pekat dia nikah, pok saudara dia meninggal, bini dia meninggal dan seterusnya. So jadi bila kita menghayati sirah Nabi, kita akan dapati bahawa banyak Nabi telah berkorban kepada kita. Start daripada kecil, siapalah kau dia mati. Nabi hidup tu semata-mata untuk kita hari ini. Nabi hidup tu, susah Nabi tu Nabi fikir kepada kita hari ini. Dan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita hayati dan perlu kita berterima kasih kepada usaha-usaha Nabi yang telah Nabi buat sehinggakan Quran Islam boleh sapa kepada kita pada hari ini, dan kita boleh beribadah kepada Allah kerana usaha Nabi. Sebab itulah kita kena tahu sirah-sirah Nabi supaya kita bertambah sayangnya, cintanya kita kepada Nabi. Tidak sempurnanya iman seseorang bila mana dia tidak cinta kepada Nabi lebih daripada segala-galanya. Kalau dia lebih cinta pada isteri dia, lebih pada Nabi, tak sempurna iman dia. Jadi kita kena kenal Nabi kita sebaik yang mungkin. Baik, pada malam ni kita nak tengok sirah Nabi berkaitan dengan perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Nabi dah besar dah. Ketika ini Nabi sudah menikah dewasa. Bagaimana Nabi boleh berkahwin dengan Siti Khadijah? Ini satu momen yang sangat gembira dalam hidup Nabi. Siti Khadijah dia kenal ke Nabi ini selepas dia melantik Nabi menjadi CEO syarikatnya. Dan dulu ada CEO juga. Dan Siti Khadijah ni dia terkenal dia punya kaya dia tu. Dalam surah ni kata Siti Khadijah ni binti Khuwailid. Dia kata kekayaan dia tu menyamai semua orang kaya di Mekah ketika itu. Kekayaan dia seorang. Kaya sungguh. Dan hasil kekayaan dia tu daripada dua orang bekas suami dia yang dia telah kahwin, meninggal dan meninggalkan harta yang cukup banyak kepada Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ni bukan orang biasa. Dia orang hebat. Seorang wanita Mekah yang sangat hebat
dalam bisnes. Dia mengembangkan dia punya perniagaan dia ni. Dia latih orang ni suruh urus perniagaan dia tak balik modal. Latih orang ni pula tak balik modal. Jadi dia pening, lagu mana aku nak cari orang ni supaya bisnes aku lagi berkembang. Momen tu sebenarnya Rasulullah. Masa ni Siti Khadijah dia tengah duk kecek dengan adik dia Hallah binti Khuwailid. Hallah ni dia ada perniagaan kambing. Kambing dia tu pada ketika itu ada dua orang pengembala yang cara ke kambing dia. Salah seorangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tengah duk kecek dengan adik dia Hallah ni, Siti Khadijah kata aku pening, aku nak cari orang urus perniagaan aku ni sebab ramai orang makan petis dia kata. Zaman tu ada dah makan petis bukan zaman ni saja. Tak balik modal. Modal 10,000, wakil 8,000. Bagi tak ada. No. Jadi nak bagi siapa ni? Halah pun terfikir kata ada seorang pekerja aku memang bagus sungguh dia. Nabi dah masa tu. Dia kata gini, memperkenalkan aku pekerjamu tu. Kakak dia kata, Khadijah kata, memperkenalkan dia kakak, aku nak latih dia biar urus niaga aku. Panggil Nabi, tanya Nabi setuju. Daripada pengembala kambing jadi CEO syarikat. Kehebat. Seolah-olah macam daripada kerja-kerja biasa ni dilantik menjadi CEO Petronas. Seolah macam itulah. Jadi surah Siti Khadijah surah perniagaan dia tu untuk diniagakan di Syam. Nabi pun bertolak ke Syam lah. Masa Nabi bertolak ke Syam tu Nabi berakil seorang khadam dia bernama Maisarah. Maisarah ni jangan fikir tina dah jatuh. Kita Maisarah tina dia dah. Maisarah tu nama orang lelaki. Jadi Siti Khadijah ni dia suruh Maisarah ni ikut Nabi sepanjang Nabi nak pergi ke Syam berniaga. Dan Maisarah dia kata berasa pelik. Sepanjang perjalanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata Maisarah ni berasa pelik dan kagum. Dia sangat tertarik dengan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia kata Rasulullah ni berhadapan dengan dirinya sebagai seorang hamba, dia layak Maisarah tu baik sungguh walaupun Maisarah tu hamba. Dia kata tak ada lagi jumpa orang sebaik lagu ni dia kata. Dan dia kata lagi Rasulullah melayani semua orang yang jumpa dengan mesra sekali. Dan dia berniaga, dia jual pun mesra. Orang suka dengan Nabi. Orang suka beli dan berusaha dengan Nabi. Suka. Batu habis dia punya barang dagangan dia habis. Kita hari ni jual orang bising masih muka. Jual orang bising nak apa ya? Kepuak apa ya? Nak lagu mana menego gitu. Tak, ni Nabi tunjuk contoh lagu mana nak tarik pelanggan, muka kena mandi. Sentiasa wi lebih kat orang. Tak, bila timbang tu biar wi lebih, jangan tak cukup. Tak, wi bagai-bagai hok molek kat orang. Itu hok Nabi ajar. Layan ni timur orang dengan senyuman. Tak, masa cetung. Kita kata apa? Sekali ning je aku mari ke jamu. Senyum pun tak. Tak apa lagu mana menego nak laku. Paduk ketik kata nego kena sihir kat orang, dia tu senyum pun dok. Dan ni Nabi ajar ni, gi wak balik 10,000, gi modal 10,000, balik tu 30,000, 2 kali ganda boleh. Lagu mana Nabi buat tidak tahu. Jadi habis barang, beli barang lain, jual pula 3 kali ganda untung wak kali. Kejut Khadijah. Kejut dia. Tak rajin lagi kata setakat ni aku upah orang pergi jual barang aku buat balik 3 kali ganda. Tak rajin lagi. Hebat dia ni. Start daripada tu mulut Khadijah tak berhenti sebut nama Nabi Muhammad. Sikit-sikit Muhammad, sikit-sikit Muhammad, sikit-sikit Muhammad. Adik dia dengar, warna kerek sebut nama pekerja kita. Dia kata, dia kata aku kenal kata berasuk kat Muhammad dia ada. Kena sungguh. Masa tu Khadijah ni memang orang kaya sungguh. Dan semua, kalau dikata menteri-menteri di Mekah ketika itu, nak pergi melamar belakang Khadijah. Memang kaya, comel, keturunan hok molek, juruh pula. Hok ni kalau 40,000 mas kahwin orang bayar.
Oh, ni 10,000. Nasi goreng roti bang. Nak beli shop apa? Puk pandang macam. Nah, Malik tu duk sebut nama Nabi, duk sebut nama Nabi. Jadilah kali dia pun pergi atas orang wakil, kecek dengan pak saudara Nabi Abu Talib. Dia kata, kau aku kenal kau anak saudara demo ni. Kamu kecek sendiri dengan dia, nak kau tak sih? Nah, Jadi Khadijah ni tertarik dengan peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ada hasrat dia nak menjadi isteri kepada Nabi. Ketika itu Nabi kita berumur 25 tahun dan masih bujang lagi. Sementara Khadijah ketika itu, ni riwayat dia ni ada dua riwayat dah masa Nabi nikah dengan Khadijah. Ada yang riwayat kata Khadijah umur 40 tahun. Ada riwayat yang masyhur lagi Khadijah berumur 28 tahun. Bukan tua pun, tapi lebih tua Khadijah 8 tahun. Ramai orang ambil 28 tahun kalau ikut sirah-sirah dia. Dengan Nabi boleh anak berapa orang ke apa semua, ramai orang pergi 28 tahun. Tapi kita nak pergi 40 pun tak ada masalah juga, ilmu yang khilaf situ. Maka Khadijah ni sebelum tu memang dia menikah dah dengan dua orang. Dia ada dua orang dah suami dia. Segala-gala keistimewaan ada pada Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah pada ketika sebelum dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang dia tak terima siapa-siapa orang mari melamar dia, tak terima. Hak ni dia pergi minta Nabi. Sebelum orang mari minta dia tak terima. Tapi dah ni dia pergi minta Nabi nak nikah dengan Nabi. Dia hantar wakilnya untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun duk risik Rasulullah setuju. Bila duk tanya-tanya, Rasulullah kata, betul kau Khadijah nak nikah dengan aku. Dia makin tak percaya. Pengembala kambing ketika itu. Orang hak nak kau dia tu pemilik syarikat yang besar-besar. Macam tak logik ni. Tak, orang kaya nak mari meminang kita. Kita ni nyata. Nak ayatnya boleh, tidak ada masalah pun sebenarnya. Dan kalau anak tina kita kenal kepada seorang tak? Kenal kau tu email kau. Tu email muda lah. Nak tengok tu email ni. Molek tu email rawati ni kata. Juru molek nampak ni. Dia tanya tak ada masalah. Dia tanya. Tak, dia kena cari orang comel nak jadi menatu itu. Ya tak? Jangan cari orang hok tu. Tak, duduk congek mutu. Cari orang sejik. Dan Rasulullah pun setujulah. Pada ketika itu Rasulullah dia ada duit yang banyak. Sebabnya apa? Khadijah dah berjanji dengan dia kalau dia berniaga laku, dia nak bagi 50-50. Banyak sungguh pitih Nabi ketika itu. Selepas Nabi terima tawaran Khadijah, Nabi hantar hantaran sebanyak 20 ekor untuk betina muda. Ketika itu, agak-agak berapa hantaran Nabi ketika itu? Pasal apa ayat Nabi miskin? Nabi pernah merasa dah kaya. Kaya bukan kaya biasa, kaya luar biasa Nabi. Dia pernah merasa tu. Dah kalau saya kota tu harga berapa? Berapa ekor? Ada ajem beli utang. Berapa saya kota? 5,000 kali 20. Ketika itu bukan zaman kita. Noyak banyak sungguh duit Nabi di atas hantaran. 20 ekor utang. Dan selepas daripada itu nikahlah. Dan Rasulullah dikurniakan anak seraman ni orang bersama dengan Khadijah. Selama mana Nabi berkahwin dengan Khadijah, Siti Khadijah, dia tidak pernah dan dia tidak berkahwin dengan sesiapa pun. Semua Siti Khadijah seorang sahaja.
Abu Talib yang menguruskan pernikahan itu bagi pihak Rasulullah, dia mengetuai majlis akad dan menyampaikan khutbah nikah di antara Rasulullah dan Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah dia berlangsung ataupun dia bersama dengan Rasulullah selama 25 tahun. Dalam 25 tahun itu Rasulullah hanya mempunyai seorang isteri sahaja, iaitu Siti Khadijah. Dia tak nikah lain. Dia lepas Siti Khadijah mati inilah baru Nabi nikah lain. Seramai 9 orang isteri Nabi, itu syariat untuk Nabi sahaja. Dan 9 orang isteri Nabi itu sebenarnya mewakili 9 perangai orang tino yang ada atas dunia ni. Kalau menikah dengan orang hak muda, hak budak macam Aisyah, lagu ni nak layan dia. Nabi tunjuk ke kita. Kalau menikah dengan orang lebih tua daripada kita, lagu ni nak layan dia. Kalau menikah dengan orang yang berlainan adat dengan kita, lagu ni layan dia. Nabi tunjuk belakang daripada ke-9 isteri dia. Itu contoh yang Nabi buat. Tapi kita pak je. Yang kita bing 9 lah. Syariat kita pak. Dan dia kata ketika Siti Khadijah meninggal dunia, umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencecah 50 tahun. Sebab Nabi menikah dengan Siti Khadijah masa Nabi berumur 25 tahun dan dia hidup bersama Siti Khadijah selama 25 tahun. Umur Nabi itu 50 tahun. Lama Nabi hidup dengan Siti Khadijah. Masa tu kaya Nabi. Nak Nabi kita ni dia rasa belaka, kaya rasa miskin kaya. Miskin dia rasa. Duduk dengan pak saudara rasa, duduk dengan tok pun rasa. Rasa belaka Nabi kita. Dia mengalami semua emosi-emosi tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan ummatul mukminin yang lain. Semua perkahwinan itu mempunyai hikmah yang besar seperti kita ayat tu tadilah. Rasulullah berkahwin dengan Siti Aisyah, puteri Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga Sayyidina Hafsah, puteri Sayyidina Umar. Dia nikah dengan khalifah sahabat-sahabat, anak-anak sahabat dia. Dan Rasulullah berkahwin dengan seorang mengahwini kerana pembelaan seperti Rasulullah mengahwini Ummu Salamah, iaitu janda Abu Salamah. Kerana dakwah seperti Rasulullah mengahwini Juwairiyah, puteri ketua kabilah Bani Mustalik. Mana perkahwinan Nabi dengan wanita-wanita yang lain, mukminin yang lain itu ada sebab-sebab dia tertentu. Selepas kematian Khadijah. Masa Khadijah ada tu, Nabi tidak kahwin dengan orang lain. Setianya Nabi kita. Sebab tu kalau orang royak Nabi ni nikah dengan budak macam-macam lah Nabi kita dikecam. Tak, kalau betul Nabi nak kau kata, masa nikah dengan Khadijah dia cari dah orang lain. Tak, dia setia. Dan setiap perkahwinan Nabi ni Allah suruh. Ada sebab tu. Dan Siti Khadijah ini adalah seorang isteri yang terlalu banyak berkorban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan banyak berkorban terhadap perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak wayaknya Siti Khadijah ni banyak tolong dakwah Nabi, Tuhan kirim salam ke dia. Allah kirim salam ke Siti Khadijah. Setara mana dia? Kita siapa kirim salam ke kita? Imam Bukhari merekodkan satu dialog yang menarik di antara Jibril dan Rasulullah. Maka Jibril dikatakan telah datang kepada Rasulullah dan berpesan bahawa Allah telah menyampaikan salam kepada Khadijah, satu penghormatan tertinggi kepada ibu buat orang yang beriman ini, iaitu Ummu Mukminin, kata Jibril. Hadis ni dia kata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat ma'aha inna'un fihi idam أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة. Wahai Rasulullah, dia kata ini Khadijah. Khadijah ni dia akan datang kepadamu dengan bekas berisi makanan ataupun minuman. Masa ni
Nabi tengah duduk suluk dalam gua. Apabila dia datang kepadamu, maka sampaikanlah salam daripada Tuhannya dariku. Allah. Tuhan yang salam ke Khadijah. Sebab apa? Banyak pengorbanan dia. Nabi, walaupun Siti Khadijah ni mati dah, cinta Nabi kepada Siti Khadijah tak pernah hilang. Siapa Aisyah cemburu kepada Khadijah walaupun tuai tak ada. Cemburu dia sebab Nabi memang saya sungguh ke Khadijah. Dan beritahulah kepada dia berita gembira bahawa Allah menyediakan baginya istana di syurga. Allah tak mati lagi tu. Itu orang hak bela Islam, orang hak tolong Nabi, orang hak jaga Nabi, orang hak membantu dakwah Nabi, orang hak gembira dengan Nabi, Allah Ta'ala jaga dia tak mati. Kita nak buat maulud, orang kata bid'ah. Ke mana lagi? Ni Khadijah ni jaga Nabi. Allah Ta'ala kirim salam kepada dia. Nah, kita nak buat majlis nak memperingat Nabi. Kata tak boleh, apa tak boleh? Tak boleh ke mana? Tak ada sahabat tak sambut. Sahabat tak ada masa ketika itu nak perang, nak memperjuangkan agama. Kalau ada masa boleh jadi dia buat. Betul tak? Ni Allah Ta'ala kisah dia sebab Khadijah banyak berjuang kepada Islam, banyak berjuang dan banyak menolong Nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, dia kata apa? Qad amanat bi iz kathara bin nas wa saddaqatni iz kadzdzabani nas wa wasatni bimaliha iz haramani nas. Rasulullah kata, Bapa Khadijah terima keistimewaan tersebut. Kerana dia kata Khadijah ini adalah wanita yang beriman kepadaku di saat semua manusia ingkar kepadaku. Khadijah yang terima ketika itu. Orang lain tolak belakang Nabi. Tapi dialah wanita yang pertama yang menyokong dan membantu Nabi. Masa terima wahyu pertama, tengok dia balik. Siapa yang menenangkan Nabi? Khadijah. Dia tahu dah. Dan dia kata Khadijah ini membenarkanku di saat manusia mendustakan diriku. Nabi kata orang lain semua mendustakan, menolak apa yang aku bawa, raya aku ni menipu, tapi dialah seorang-seorang raya aku bawa ni betul. Kau tak saya lagi lagu tu? Saya. Dan Nabi kata dia juga membantuku dengan hartanya di saat manusia menutup diri mereka dariku. Siapa siapa habis harta Khadijah hak jutawan, hak banyak-banyak dia menego tu, habis licin untuk apa? Untuk agama. Tu lagi salah dia. Sebab tu kalau nak menyebarkan agama, ekonomi kena stabil. Kalau tak ada Khadijah boleh jadi terbantu ketika itu. Sebab tu Allah Ta'ala mungkin takdir jumpa dengan Khadijah sebab dakwah Nabi mula-mula perlukan satu dana, satu ekonomi yang banyak. Kalau tak ada orang tu kaya. Betul orang Islam dia kena kaya. Tak senang nak buat kerja. Kalau miskin bayar. Sebab tu Allah Ta'ala kata aqimis solah wa ita'iz zakah. Dia kira sama. Semaya zakat. Zakat ni orang miskin ke orang kaya bayar. Orang kaya. Situ tu Allah Ta'ala kata kita ni biar boleh jadi pembayar zakat. Nego biar we kaya, biar boleh tolong orang. Dan dia kata begitulah tingginya ganjaran buat mereka yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Dan Allah Ta'ala tunjuk kepada Siti Khadijah yang membela Islam, yang menyokong perjuangan Nabi, yang menjaga keselamatan Nabi dan yang sentiasa memberi sokongan kepada Nabi. Itulah ganjaran yang dia dapat di sisi Allah. Kalau kita hari ini pun buat sesuatu yang boleh tolong agama, dak buat sesuatu boleh menyambung tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama, Allah Ta'ala pandang usaha kita. Walaupun kecil yang kita buat. Jadi kita kena ada sumbangan kepada agama. Jangan hidup seorang. Dan ia kena ada usaha juga untuk membantu sebarkan dakwah Nabi.
Seperti mana Khadijah ni membantu Nabi ketika tak ada orang pun sokong Nabi. Hari ni orang hina Nabi kita buat relax gitu. Orang hina Islam buat relax gitu. Dan orang hina syariat buat relax gitu. Mana maruah kita sebagai seorang Islam? Kok peliknya orang Islam tolak sendiri tu pelik. Lagu mana Allah Ta'ala nak bela Islam? Orang Islam pun tolak Islam. Kau mana? Tidak. Tak sokong apa yang dibawa oleh Nabi. Ni tengok Khadijah Allah Ta'ala tunjuk. Bila dia membela Islam, menyokong Islam, tu tak mati lagi. Syurga ada dah pada dia. Nah. Bila agama kita dipandang rendah, jangan kita rendah. Sekali kita kena bangkit. Agama kita ni agama yang paling diredai oleh Allah. Inna dina indallahi Islam. Agama Islam. Nah, ini orang pelakih agama kita buat senyap begitu. Mana boleh begitu? Tidak. Ya kena tolong, ya kena support, ya kena sambung perjuangan Nabi ni. Nah, sebab jalan yang boleh bawa kita ke masuk syurga Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Jalan yang betul. Jalan yang mana? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, iaitu jalan yang ada di dalam Al-Quran. Jalan tu yang boleh bawa. Nabi bawa kita Quran, diperai berapa perai Nabi pergi. Tak semata-mata nak sampaikan Quran kepada kita. Berapa ramai sahabat mati syahid semata-mata nak sampai Quran kepada kita. Dan sebab tu kita kena panggil benda ni? Kita kena menghargai usaha Nabi yang Nabi telah bersusah payah kepada kita. Tak, kita kalau duduk tempat Nabi, kalau duduk zaman Nabi, kita tak tahu kita ikut Nabi ke tentang Nabi, tak tahu kita. Muju hidup zaman ni ya kita. Tak, kalau hidup zaman Nabi agak ikut Nabi ke tak kita? Duk suka bersukaria dah ni, tak? Duk judi semua, duk ini semua. Tiba-tiba Nabi kata judi haram. Zina haram. Haram ke mana? Kau buat lama tak? Boleh terima agak-agak. Boleh jadi tak boleh terima. Mujur lah hari zaman ni kita. Tak, tubik-tubik buruk umur tu, best lalu dah. Masuk lalu dah agama. Allah, bertuah sangat kita. Pada duduk di bawah, Nabi duduk di bawah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula. Allah banyak kita punya kelebihan yang Allah telah bagi kepada kita. Maka dia kata di saat agama Islam diperlekeh dan dipandang rendah, setiap muslim seharusnya mengangkat dan memperjuangkan agama Islam. Nak boleh ke Islam mari kita ni bukan senang. Bukan senang. Payah nak boleh ke siapa ke kita hari ni. Jadi kita kena hargai betul-betul usaha Nabi kita suatu ketika dahulu. Baik, selepas daripada itu Nabi dah kahwin dengan Khadijah, maka tinggal dah Nabi bersama dengan Khadijah di Mekah. Dan pada ketika itu selepas Nabi berumur 30 tahun. Dah 5 tahun dah nikah dengan Khadijah, ada satu peristiwa lain yang berlaku ketika itu, iaitu pembinaan semula kota Kaabah. Kerana pada ketika itu ada banjir yang besar telah melanda Mekah. Jadi banyak benteng-benteng batu-batu Kaabah telah runtuh. Maka dia kata, ketika usia Nabi 30 tahun, meruntuhkan Quraisy akan Kaabah. Kaabah diruntuhkan oleh Quraisy kerana mengganti mereka akan binaannya Kaabah. Dan berserta dengan mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada membinanya dan pada membina Kaabah tersebut, Nabi ada ketika itu. Bermulanya ia berserta dengan bangsawan Quraisy dan bapa saudaranya. Abbas bersama-sama menanggung akan batu. Maka berselisihlah kaum Quraisy siapakah yang nak meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya. Dia balah. Bila dah siap dah dia bina Kaabah molek, pada ketika itu Kaabah tu dia hanya disusun dengan batu-batu gitu saja. Dan bila banjir mari, banyak batu-batu jatuh, maka
Quraisy ketika itu dia buat semula Kaabah dengan binaan yang lebih elok lagi. Mereka berhajat untuk meletakkan atap bumbung serta meninggikan binaannya. Ada hak kata masa tu 9 kaki lah tinggi Kaabah. Maka 9 hasta. Selepas daripada Kaabah dibuat balik, tingginya jadi 18 hasta. Dan Kaabah ni pernah runtuh beberapa kali dalam sejarah pembinaan. Zaman Nabi Nuh banjir besar pun ada runtuh juga. Dan zaman Nabi ni pun dibina semula juga sebab runtuh. Kerana dia kata banyak harta-harta Kaabah yang tersimpan di dalam telaga Zamzam itu telah dicuri. Masa ketika itu dekatlah tu. Mereka telah membahagi-bahagikan tugas pembinaan antara kaum Quraisy, iaitu Bani Abdul Manaf membina pintu Kaabah. Maka dia bagi kerja mengikut kabilah-kabilah yang ada di Mekah ketika itu. Maka Bani Abdul Manaf membina pintu Kaabah. Bani Makhzum membina bahagian tiang Aswad dengan tiang Yamani. Maka Bani Jumah dan Bani Sam membina bahagian belakang Kaabah. Dan Bani Abdud Dar membina bahagian Hajarul Aswad. Maka dia bagi sikit seorang ada dia punya jasa dia dari kepada pembinaan Kaabah. Tasawif balah yang benarnya tu. Dan adalah asal Kaabah itu tingginya 18 hasta dan ditutup dengan kain al-qabathi, kemudiannya dengan kain al-burud. Tutup tu kan, kiswah tu. Ditutup dah dulu supaya bagai-bagai dalam Kaabah tidak dicuri. Dan bila siap dah berlaku binaan itu, balah apa? Ada sebatu. Bukan pak batu, hak terlibat ni pak kabilah. Ada sebatu tu, siapa nak akak batu tu? Batu Hajarul Aswad. Beceh set dia kata apa? Dia kata mereka pun bermusyawarah dan telah terjadinya satu hakim, dia kata. Dia kata apa? Masa ni dia tengah duduk beceh di kawasan Kaabah tu lah. Dia kata barang siapa yang mula-mula masuk ke dalam masjid, maka dia akan menentukan siapa yang akan meletakkan Hajarul Aswad. Tunggu. Nabi masuk. Oh, suka ke? Nabi masuk. Suka ke? Dia kata ni Muhammad ni. Ayah akan buat keputusan yang tepat. Sebab pada ketika itu, orang kenal dah Nabi ni Al-Amin. Tak jadi Nabi lagi. Tapi baik tu ada dah. Memang ada calon-calon dah. Jadi orang pun sukalah Nabi masuk. Maka dia kata kamu, ya Rasulullah, ya Muhammad, siapa nak letak batu ni? Muat keputusan. Dia tahu dah bapak ni baik bala. Dia pun ambil kain dia letak. Dia pun tak batu atas. Mu ambil ni, mu pergi sini, mu pergi sini. Bawa atas kain, dibucu dulu. Bawa belakang. Nabi pergi, Nabi ambil, Nabi letak. Tak balah langsung. Cidik Nabi. Nak lewat keputusan. Letak satu batu Hajarul Aswad. Maka terbinalah Kaabah yang kukuh pada zaman Nabi itu. Itu di antara sejarah pembinaan Kaabah balik semasa Nabi tinggal di Mekah. Nabi duduk di Mekah tu pada usia umur 50 dan 50 tu Nabi telah apabila kematian Khadijah, situlah di antara momen yang paling sedih, paling rendah sekali Nabi duduk. Pada itulah Allah Ta'ala naikkan Nabi Isra Mi'raj hijrah ke Madinah. Selepas Nabi duduk di Mekah itu selama berapa tahun? Selama dia berumur 50 tahun. 13 tahun dia pergi duduk di Madinah. Nabi mati umur 63. Banyak lagi lah sirah dia selepas itu akan berlaku. Nanti kita tengok Nabi Isra Mi'raj, Nabi pergi Taif. Nanti kita akan dengar cerita-cerita tersebut. Dan dua cerita pada malam ini berkenaan dengan Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah, isteri yang dia paling sayang sekali, dan bagaimana pembinaan
Kaabah tu semasa zaman Nabi, masa zaman Nabi ada lagi tinggal di Mekah ketika itu, dan Nabi pun terlibat dalam pembinaan Kaabah itu. Itu sedikit sebanyak tentang sirah perjalanan Nabi yang Nabi telah lalui. Ni pergi detail lah. Ya pergi detail kena cek satu-satu, ramai lagi hak terlibat dalam sirah-sirah Nabi ni. Ni secara kasarnya perjalanan Nabi lepas Nabi menikah dan adanya pembinaan Kaabah di Mekah itu. Dan tajuk seterusnya selepas daripada ini daripada ustaz-ustaz yang lain, kehidupan Nabi sebelum jadi Rasul lah. Sebab dalam kitab ni dia punya susunan dia. Nah. Setakat tu dulu lah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bi ilmuka wa khatta bi qalamuka wa asahu kitabuka wa radallahu an sadatina Abi Bakr Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma rizqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.